Hai, ada satu lagi kesalahan yang student suka sangat buat bila dia menggunakan kalkulator. Apakah kesalahan tu? Okey, sebagai contoh awak nak buat pengiraan 1 tambah 3. So, bila awak tekan 1 tambah 3 dapat 4, betul? Dia dapat 4, okey, jangan sesekali tekan button on. Button on hanya tekan sekali sahaja. Selepas buat pengiraan, nak buat pengiraan seterusnya, tekan button AC. Tekan button AC, okey. Lepas tu awak boleh masukkan calculation yang kedua. Okey, 2 tambah 6 tekan sama dengan 8. So, dah dapat jawapan 8. Okey, awak boleh gunakan button yang berada dekat tengah ni untuk tengok semula pengiraan yang sebelum ni. Okey, so nampak tak, awak boleh check balik pengiraan yang sebelum ni. Apabila awak nak buat sebarang pengiraan yang seterusnya, jangan tekan on, tekan AC. Tekan AC, okey. Katakanlah awak nak tekan 9 darab 8. Tekan sama dengan 72. So, daripada sini awak nampak tak, boleh semak jawapan bila awak menggunakan arrow yang ada dekat atas tu, okey. Hai korang, so dalam matematik tingkatan 2 bab 8 ada tajuk graf fungsi, okey. Sebelum ni saya dah ajar dekat dalam video-video saya macam mana korang nak masukkan rumus ni dekat dalam kalkulator dah gunakan button CALC. Tetapi ada juga kalkulator yang tak ada button CALC. So, kali ni saya nak ajar korang macam mana nak buat kalau kalkulator korang tak ada button CALC. Sebenarnya tak ada button tu pun boleh kira juga tau. So, kiranya cara yang saya ajar korang ni cara manual macam mana nak buat. So, bila dah dapat soalan macam dekat atas ni, apa yang korang nak kena buat ialah setiap huruf X korang kena gantikan dia dengan kurungan. Okay, so macam mana nak buat? Tekan buka kurungan. Okay, lepas tu salinlah nombor X yang kamu tak tahu tu. Negatif 1. Okay, tekan kuasa 2. Lepas tu tolak 4. Okay, so nampak tak korang dah salin rumus dekat atas tapi korang dah gantikan X siap-siap. So, korang tekan je sama dengan. So, korang akan dapat jawapan apabila X ialah negatif 1, Y ialah negatif 3. Okay, so lepas tu korang nak tukarkan nombor X, korang jangan tekan button AC atau button on. Terus tekan anak panah yang ada dekat belah tengah tu. Okay, so maknanya korang alihkan anak panah tersebut dekat nombor dalam kurungan. Macam ni korang akan jimat masa. So, sebabnya ada satu nombor, kita nak tekan delete. Kita tekan delete, so tinggal satu je ruang dekat situ. Tekan lagi anak panah ke kiri. Gantikan dengan nombor 1 sebab X yang tak tahu kali ni ialah nombor 1. So, korang tekan sama dengan. So, maknanya apabila X ialah 1, Y ialah negatif 3. Okey, lepas tu ulang step yang sama. Tekan anak panah ke kiri. Okey, tukarkan dia pula dengan nombor 3. Tekan. So, korang akan dapat jawapan 5. So, macam ni lah caranya kalau korang tak ada button CALC. Cara ni juga boleh digunakan kalau korang nak buat satu demi satu. Gantikan sahaja X dengan nombor-nombor yang diberikan. Jangan lupa tag kawan-kawan korang, okey?